Untuk model CarPlay ni korang boleh dapatkan dan pasang pada motor korang. Untuk model yang ni, specialnya skrin dia boleh rotation. Sama ada kita nak buat landscape ataupun portrait macam ni. Okey, berita baik untuk siapa yang dah pre-order awal bulan 3 hari tu. Ni adalah CarPlay. Okey, first fungsi CarPlay ni. Pada rider-rider yang sebelum ni, bila nak ride tu, letakkan smartphone dekat handle. So ini adalah pengganti korang punya smartphone. Tak perlu lagi korang nak letakkan smartphone pada handle motor korang. Korang ganti dan pakaikan CarPlay ni. Untuk CarPlay motosikal ni kita kena pairing ataupun linkkan dengan kita punya smartphone. Lepas tu kita boleh gunakan function GPS, Google Maps, navigation, lepas tu notification kalau call ataupun WhatsApp kita boleh terima dan kita akan appear nampak daripada CarPlay ni saja. CarPlay ni kita boleh buat pemasangan secara wiring ataupun dia ada bagi kabel USB juga. So kalau korang tak nak wiring, korang just boleh gunakan USB pada korang punya port motor tu and then korang boleh power on. Kalau korang nak dapatkan ataupun berminat nak pasang CarPlay ni pada motor korang, untuk pre-order batch bulan 3 yang awal dah masuk and then ini mungkin akan ada ready stock. So kalau siapa nak ready stock boleh DM ataupun contact aku cepat-cepat.